Yang panas, orang ramai, pelancong terpaksa turun tangga. Cuba lihat. Mereka terpaksa membawa payung dan sebagainya. Namun mereka yang bertenaga dan kuat masih boleh turun. Tapi ini tidak cantik untuk Putrajaya. Wallahi. Kita boleh lihat begitu ramai pelancong yang duduk berteduh di bawah pohon sebab lebih sejuk di bawah pokok berbanding dengan hawa dingin yang manusia sediakan. Cuba tengok. Saya berada di Dataran Putra di mana di sini bas-bas dan sebagainya berhenti dan ini kerja-kerja pembaikan yang tidak kesudahan yang melebihi hampir 6 bulan. Mengikut notis bulan Januari ianya ditutup sehingga sekarang. Ini tak bagus untuk satu pusat pelancongan yang paling utama. Jadi selesaikan secepat mungkin. Wallahi.